Kenapa tak wajar hibah semua harta? Ramai fikir bila kita hibah semua harta, kita dah buat keputusan yang terbaik untuk elak perebutan waris. Tapi sebenarnya bila kita hibahkan semua harta kita, ada perkara besar yang mungkin kita tidak sedar. Pertama, hak kita sebagai pemilik harta. Bila semua harta dihibahkan, kita sudah lepas hak ke atasnya. Jadi, harta mana yang nak digunakan untuk selesai hutang kita nanti? Dan harta mana pula yang kita boleh wakafkan untuk kebaikan berterusan selepas kita meninggal dunia? Bila semua sudah dihibahkan, ruang untuk urusan itu mungkin sudah tertutup. Yang kedua, kita tidak mahu menolak hukum faraid. Faraid adalah sistem keadilan yang Allah telah tetapkan supaya semua waris menerima bahagian sewajarnya. Bila semua harta dihibahkan tanpa pertimbangan, kita seolah-olah menutup ruang hukum faraid daripada berperanan. Ketiga, bukan semua harta boleh dihibahkan. Harta yang masih dalam canggaran tanpa perlindungan insurans atau tiada pemilikan sempurna tidak sah untuk dihibahkan. Dan yang keempat, bila semua harta diberi kepada seorang penerima, ia boleh mewujudkan rasa tidak adil dalam kalangan ahli waris. Niat nak elak pergaduhan, tetapi akhirnya timbul perbalahan baru. Hibah adalah amalan yang baik, tetapi mesti dibuat dengan ilmu dan keseimbangan. Jangan serah semua, rancang seadilnya. Simpan hak diri untuk keperluan dan tanggungjawab. Dan rancang selebihnya untuk keluarga mengikut saluran yang betul. Bila hibah dibuat dengan ilmu, barulah waris mewarisi dengan ketenangan, bukan pertikaian. Tanya dulu sebelum hibah, rancang bersama pakar. Hubungi kami untuk semak kelayakan hibah anda secara percuma. Anda keliru, kami bantu.